Okey, ini kubu Belanda. Kubu Belanda. Kita naik ke kubu perang lah, kubu peninggalan Belanda. Banyak batu bawah ni. Ni kubu Belanda ya. Yang dia buat daripada, kau tengok ni dia buat batu-batu merah. Tak sama macam dengan kota Formosa kat Melaka, batu laterite rasanya. Batu laterite ke batu apa warna merah. Kubu Belanda dia memang macam ni lah. Sama macam dekat Penang. Penang Fort Cornwallis tu kubu Belanda punya kan. Sebelah ni bukan lah. Ni binaan baru lah ni. Nak mencantikkan kawasan ni. Tengok bahagian belakang kubu. Masih kuat lagi lah dia punya ni. Dia punya binaan dia ni masih utuh lagi lah. Yang ni lubang-lubang ni tempat dia letak senjata ke perang kat pun satu ada senjata kat arah lawan mungkin lah. Ni keliling. Kita dah keliling ni. Banyak batu-batu yang terbenam dalam tanah, bawah tanah ni. Mungkin dia punya bawah ni. Bawah dia ni besar. Batu-batu merah ni pakai. Okey, kita pergi tengok kat dalam atas pula. Dah 20 tahun. Ni pelubang tahu apa ni. Mungkin lubang tahu bawah tanah je kot. Lubang tempat letak senjata. Okey.